kawasan yang dipanggil sebagai Makam Tujuh Beradik. Di sini asalnya ada 7 buah makam yang panjang-panjang. Tapi saya rasa bila saya kira macam ada lebih, tapi apa pun itulah dikenali sebagai Makam Tujuh Beradik. Menurut ceritanya ada banyak versi cerita, tapi kebanyakan cerita menyebut tentang 7 beradik, ada kata 7 bersaudara. Mungkin 7 bersaudara ni ada yang beradik campur sepupu, campur ipar ke apa, yang datang bersama. Sebenarnya saya pun tak tahu ingat cerita dia macam mana. Tapi ada yang kata belah pahlawan, ada yang kata belah wali, ada yang kata belah raja. Dan mereka-mereka ni dianggap sebagai orang-orang yang ada keramah, ada kelebihan. Jadi bila meninggal dan ditanam di sini, itu yang ramai orang datang buat berbagai perkara. Seperti kita lihat, colok, letak bunga, minta hajat di sini. Pada saya sendiri, macam saya sebut daripada awal tadi, pada kami sendiri adalah untuk menziarahi dan melihat sejarah kawasan ini. Jadi sekarang kita dah tengok ni sebentar selalu, biar kita terus bersiap untuk kembali ke tanah besar ya. Dulu memang ni batu-batu dia tanda timbul. Okey, lupa nak beritahu. Dulu sekitar 2-3 tahun lalu dan sebelumnya memang kawasan ni memang nampak menonjol ada 7 makam ke 8 ke, tapi walaupun dikenali 7, memang ada lebih daripada 7. Makam tu memang nampak panjang menonjol dengan batu nisan. Dan sini sebenarnya kawasan ni berpagar keliling ni ya. Tapi disebabkan terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang bersifat khurafat, syirik, tahyul, sampai orang kata minta nombor ekor jangan ceritalah macam-macam kan. Jadi Jabatan Agama telah meratakan kawasan ini. Jadi inilah yang tinggal. Mana yang ingat dia tanda balik. Lepas tu datang lagi orang. Itulah. Okay. Assalamualaikum. Sekarang kami berada di hadapan makam Sultanul Arifin Sheikh Ismail. Ini kawasan kompleks makam dia. Di situ adalah surau ataupun masjid Pulau Besar. Di situ adalah kawasan makam yang tertutup yang mengandungi makam Sheikh Ismail dan juga makam kaum kerabat terdekat dan keluarganya. Dan di depan sana katanya adalah makam seorang wanita bernama Sharifah Roziah. Sharifah Roziah ni menurut ceritanya adalah cucu kepada Sheikh Ismail. Nampak sana? Satu makam panjang. Kalau kita kembali ke tanah besar Melaka, menghala ke Melaka daripada Umbai sekitar 3 atau 5 km. Kita akan nampak sekolah bernama Sekolah Menengah Sharifah Roziah. Inilah nama dia, Sharifah Roziah. Jadi makam dia pun panjang begitu. Jadi kami mahu bersolat dahulu di masjid, kemudian kami akan bercerita tentang makam Sheikh Arifin. Makam Sultan Arifin Sheikh Ismail, insya-Allah.